Dia tengah camping, tahu-tahu hujan lebat. Ni saya nak pesan kalau kita tengah mandi kat sungai macam ni, kalau boleh jangan mandi. Kalau hujan kat atas gunung, jangan mandi sungai. Kalau tak nanti hanyutkan kita sekali air tengah deras. Air daripada gunung turun. Itu sangat bahaya. Kalau tak boleh mandi, tak apa, kita masak makanan untuk camping. Kita nak buat ni dia, ayam percik camping style. Mula-mula saya nak buat apa? Saya nak potong dulu bahan-bahan yang ada depan kita ni. Potong. Kita nak tumbuk nanti Kalau tak nak pakai bawang merah, nak gunakan bawang besar pun boleh juga. Kita potong je lebih kurang dalam 4 biji. Halia, nak letak serai sikit pun boleh. Bawang putih pun potong juga. Dan sekarang ni kita akan masukkan ke dalam, ni dia, blender hutan. Masukkan sedikit gula. Jangan banyak sangat, bukan nak buat air. Nanti jadi air bawang pula kan. Pokoklah mana tahu. Kita tumbuk dulu, lepas tu nanti kita baru masukkan bahan-bahan yang lain pula. Kalau tak nanti kita tumbuk mengkecik semua. Sedap lah meja ni. Lagi keras lah. Okey, agak bawang merah tu dah penyek-penyek dah macam gitu. Kita boleh masukkan halia dengan bawang putih. Masukkan je. Kita tumbuk dia sampai betul-betul lumat. Lepas tu nanti kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Pak, cantik dah tu. Okey, kita akan kelar-kelar dia sikit. 1, 2, 3, 4. Baik, dah siap kelar apa semua. Jom kita masak kuah ayam percik camping kita. Panaskan minyak. Ni dia, kelapa rasaku. Baik, masukkan bahan kita tumbuk tadi. Bawang, halia dan juga bawang putih. Baik, kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Kita masukkan santan. Jangan risau, saya dah goncang dah. Tadi nampak macam tak goncang kan? Kita goncang lah tadi. Cantik. Masukkan ni dia, serbuk paprika. Secukupnya. Itu dia. Kalau nak pakai serbuk cili pun boleh. Pak, warna dah cantik. Nak letak kunyit sikit pun boleh. Masukkan air asam jawa yang telah kita perah-perah tadi. Itu dia. Bau. Memang tak boleh tahan. Masukkan sedikit gula. Agak-agak je. Lebih kurang dalam 1 sudu ke. Garam sikit lah, penambah rasa. Lebih kurang dalam 1 sudu. Ni kuah ni masa bakar nanti kita nak percik-percikkan dia juga. Tapi sebelum tu kita kena letakkan ayam. Bagi ayam ni betul-betul serap. Lepas tu nanti kita bakar. Kejap je, jangan masak dia lama sangat. Sampai dia, orang kata jus-jus ayam terkeluar sikit. Lekat jadi kuah-kuah dia sikit. Baru kita boleh angkat. Lepas tu kita boleh bakar dia. Dan kemudian kita boleh percik. Okay, kita masak sekejap lebih kurang dalam 5 ke 10 minit lah. Tengoklah yang mana lebih afdal Jom kita bakar-bakar dan kemudian kita percik dia. Itu dia. Hujan-hujan pun masih lagi gigih nak bakar ataupun nak percik-percik ayam ni. Kita percik dulu arang ni. Itu dia, ambil bau sikit. Salutkan dia dulu. Bakar. Dia kalau kita tak salut, nanti dia punya kuah-kuah tu tak masuk dalam tu, tak sedap. Ni biar kuah dia masuk dalam tu. Ya, itu dia. Lebih kurang 5 ke 10 minit. Lepas tu saya dah terbalikkan dia dah. Ni terbalikkan. Lepas tu kita renjis-renjis juga sikit dengan kuah percik tadi tu. Ayam percik kita. Ayam percik camping style kita pun nak masak. Renjis-renjis sikit. Tu dia percik. Macam abang-abang menjaga kat Kelantan tu. Ayam percik, nasi kabur ayam percik pagi-pagi. Ya, lepas ni kita boleh angkat dan hidangkan untuk dimakan. Nampak dah berasap dah. Macam bomo Mak Esah lah putih rasa kat sini. Jangan nak tengok saja. Mai camping. Lepas tu cubalah resepi yang cukup mudah ni.